Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak kongsi sikit pasal potensi luaran bagi orang yang lahir pada tarikh 2 hari bulan, 11 hari bulan, 20 hari bulan dan 29 hari bulan. Orang lahir pada mana-mana tarikh yang saya sebutkan tadi, korang sebenarnya ada elemen air. Korang adalah orang yang kuat imajinasi, seorang yang sensitif dan juga seorang yang mudah tangkap vibe orang sekeliling. Dari segi personality, korang ni adalah orang yang idealistik, seorang yang kemas, seorang yang kadang-kadang nampak lembut tapi sebenarnya sangat kuat semangat. Cuma kalau korang terlalu banyak berfikir, korang boleh jadi pemalu, mudah cemburu dan cepat terasa. Sebab korang punya hati tu lembut dan juga korang adalah orang yang sukakan keharmonian. Okey, sedikit sebanyak tentang kerjaya, korang sangat sesuai dalam bidang komunikasi dan imajinasi. Contohnya macam guru ke, penceramah ke, artis ke atau apa-apa yang ada unsur seni dan kreativiti. Kalau kerja yang terlalu kaku atau teknikal, korang akan cepat bosan sebab korang adalah orang yang perlukan ruang untuk berimajinasi. Dari segi kewangan, kalau korang gunakan imajinasi dan bakat kreatif korang macam melukis ke, menulis ke, mengajar ke ataupun sharing idea korang, dekat situ ada rezeki. Okey, rezeki akan datang tersendiri. Okey, dan boleh mengalir. Sikit sebanyak tentang potensi kesihatan pula orang yang lahir dari tersebut. Okey, korang ada kena hati-hatilah dari segi sistem darah, pernafasan atau tekanan emosi. Korang kena jaga aliran darah, kena banyak minum air, kena kawal stres. So, kalau korang punya emosi stabil, energi korang akan stabil. So, kesimpulannya, orang yang lahir pada 2 hari bulan, 11 hari bulan, 20 hari bulan atau 29 ni adalah orang yang ada imajinasi yang tinggi, imaginator. Korang adalah orang yang lembut dari segi luar tapi dekat dalam korang tu ada kekuatan luar biasa. So, kalau siapa-siapa yang lahir tarikh ni, bolehlah komen saya dekat bawah.